mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Tracy kerana telah melatih saya dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih atas peluang untuk saya menyampaikan pengucapan awam pada hari ini. Burung merpati terbang ke desa, hinggap sebentar di pohon cemara. Jika sesiah ingin dibina, kurikulum jangan dipandang sebelah mata. Kurikulum mengupas semangat kepimpinan. Melalui jawatan dalam kelab dan persatuan, murid belajar merancang aktiviti, mengurus organisasi, serta memimpin rakan-rakan. Aduh, sakitnya kaki. Aduh. Tahniah Ernesto kerana telah terpilih untuk mewakili sekolah dalam ramai-ramai. Tahniah dan terima kasih kerana telah memberi komitmen seperti mana yang cikgu awak katakan tadi. Jadi apa yang awak belajar daripada pengalaman ini Ernesto? Saya dapat belajar cara-cara macam mengetahui macam mana nak bantu orang yang telah cedera, terluka, patah tulang. Bagus. Dan sebagainya. Siapa yang memberi dorongan kepada Ernesto sepanjang penglibatan dalam latihan dan juga pengambilan video? Cikgu Bajet. Lagi? Kami hafal skrip dari Cikgu Bajet. Kadang-kadang kami hari itu selalu buat ulang-ulang. Sebab ada skrip yang tak hafal, macam ada orang selalu ketawa. Sebab itu kami selalu ulang-ulang. Sehingga berjaya. Itulah prosesnya. Tahniah Ernesto. Ada ucapan kepada guru-guru dan rakan-rakan? Ada. Saya nak terima kasih kepada Cikgu Bajet dan Cikgu Tracy kerana telah memilih saya untuk berlakon di peringkat negeri. Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Hari ini kita bersama seorang guru kita yang telah membawa pasukan TKRS ke peringkat negeri pada tahun ini untuk video bantu mula dan juga pengucapan awam. Jadi, tahniah cikgu atas kejayaan ini. Jadi, apakah perasaan cikgu apabila pasukan TKRS kita berjaya ke peringkat negeri? Secara peribadinya saya gembiralah kerana komitmen murid yang terpilih, mereka memberikan komitmen yang sangat tinggi lah semasa rakaman ataupun sebelum rakaman dibuat. Mereka memang memberi yang terbaik lah. Sepanjang proses sebelum rakaman dibuat, kami telah melatih terutamanya saya yang melatih murid untuk pengucapan awam putra dan puteri. Untuk bantu mula dilatih oleh Cikgu Bajet. Untuk pengucapan awam tu kami bersedia lebih kurang 2 minggu sebelum tarikh rakaman. Ada juga kekangan kerana kita minggu yang kedua tu kita cuti raya di mana murid terpaksa menghafal di rumah sendirilah. Selain pada itu saya juga menyediakan contoh-contoh pengucapan awam yang ada dalam sumber YouTube. Mereka membuat rujukan dari situlah. Sesungguhnya saya sangat mengharaplah mereka sekurang-kurangnya mendapat top 5. Tetapi tahun ini kami hanya penyertaan lah di peringkat negeri kerana ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkanlah semasa rakaman. Tapi tidak apa, kami akan terus mencuba tahun hadapan memberi yang terbaik, memberi yang persaingan kepada yang lain lah. Dan cuba dan terus mencuba sehingga mencapai sasaran yang telah kami tetapkan. Baik cikgu. Okey, bagi ahli TKRS lain yang belum menyertai, tahun depan masih ada peluang untuk kamu. Jadi beranilah mencuba, beranilah menonjolkan bakat kamu. Boleh datang jumpa cikgu. Cikgu, saya ingin cuba, saya ingin menonjolkan bakat. Cikgu akan beri kamu peluang. Semua orang berpeluang untuk menyertai aktiviti ini. Bersama saya ialah Cikgu Bajet. Tahniah untuk pencapaian baru-baru ini.
Okay, sekolah kita berjaya menghantar penyertaan sehingga ke peringkat negeri untuk bantu mula dan juga public speaking, pengucapan awam. Boleh cikgu ceritakan apa kekuatan yang ada pada pasukan TKRS sekolah kita? Okay, terima kasih Cikgu Nora. Bagi saya kekuatan untuk kelab persatuan untuk TKRS SK St. Peter daripada pentadbir, mereka telah memberikan sokongan yang begitu padu kepada guru-guru penasihat, dan begitu juga dengan kerjasama daripada ibu bapa yang sangat membantu cikgu melaksanakan aktiviti-aktiviti TKRS. Mereka telah memberikan respon yang sangat baik. Dalam TKRS kita telah membuat perancangan aktiviti-aktiviti yang mana aktiviti-aktiviti tersebut memang menjurus kepada pembentukan asasiah murid. Contohnya daripada latihan berkawan, itu secara tidak langsung melatih membentuk disiplin murid mendengar arahan daripada cikgu. Okey, baru-baru ini kita telah menghantar pasukan untuk pertandingan bantu mula. Daripada aktiviti tersebut, mereka sangat memberi komitmen dan malum balas yang saya tidak jangkalah daripada murid. Mereka sangat berminat untuk melakukan dan juga membuat rawatan-rawatan, dan yang lepas kita telah fokus kepada rawatan bantu mula untuk patah tulang kering. Daripada secara tidak langsung mereka mempelajarilah apa yang dimaksudkan dengan patah tulang kering dan macam mana rawatan-rawatan. Okay, baiklah Flix. Tahniah kerana telah melepasi saringan di peringkat PPD dan berjaya membawa video TKRS ke peringkat negeri. Okay, jadi apa perasaan Flix sepanjang menyediakan video tersebut bersama rakan-rakan? Seronok dan gembira. Apa yang menyeronokkan? Seronok belajar benda baru? Okay, jadi apa kemahiran khusus yang Flix telah pelajari? Buat yang Membalut kaki yang dan kecederaan kecederaan seperti apa lagi selain daripada luka? Patah. Hayati budaya, ilmu iman dan amal, kekal